berbalik lagi. Kawan-kawan yang lain tu tengah mendengar penerangan daripada Tuan Ismail untuk larian nanti. Sekarang ni kawan-kawan tengok pula laporan khas sambungan tentang bola sepak bahagian 2. Tengoklah News at Kids on 2 tu. Saksikan. News at Kids on 2. Bola lagi bola. Pagi bola, petang pun bola. Walaupun bola sepak menjadi pilihan kawan-kawan, tetapi Liga Bola Sepak Tempatan masih kurang mendapat sambutan berbanding dengan Liga Luar Negara. Ramai rakan-rakan kita lebih mengenali kelab bola sepak luar negara berbanding kelab bola sepak tempatan. Apa yang menyebabkan mereka tertarik dengan bola sepak luar negara? Bola sepak yang saya kenal Manchester United, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Real Madrid dan Arsenal. Saya minat MU kerana dia main dengan bagus. Sebab yang saya minat Manchester United. Sebab mereka banyak memenangi Saya minat Manchester United dan Chelsea. Pada satu masa dahulu, nama-nama seperti Motadari, Santoksin, Su Chin An dan Al-Arumuga menjadi idola peminat bola sepak tempatan. Tetapi sekarang, nama pemain luar negara lebih mendapat tumpuan berbanding dengan pemain tempatan. Kenapa dan mengapa? Kena main luar negara daripada internet, TV dan game PS2 dengan kawan-kawan. Game, PlayStation, TV, majalah. Sejak saya menonton Liga Perdana Inggeris. Saya selalu menonton di TV dan internet. Di Tamasya Sukan C 2009, pasukan negara telah meraih pingat emas menamatkan penantian selama 20 tahun. Adakah ini akan menjadi pembakar semangat kawan-kawan untuk meningkatkan mutu bola sepak negara satu masa nanti? Kita lagi sempat. Angkat tangan, goyangkan tangan. Kita lagi. Lakukan pergerakan. Terima kasih di atas laporan tentang bola sepak tu tadi. Kawan-kawan, jangan lupa untuk mengikuti sambungannya esok bahagian akhir tau dalam News at Kids on 2. Kawan-kawan pun dah mulakan latihan untuk hari pertama ni. Jadi kawan-kawan di rumah tu sambil-sambil tu saksikanlah kartun ya. Tomika Hero sedang tunggu tu. Saksikan.